Apa beza backpack seramik dan juga backpack yang biasa? Hello guys, Ajak sini. Hari ni saya nak cerita perbezaan backpack biasa ataupun semi metalik dan juga seramik. Rupa lebih kurang je, sama je. Lebih kurang. Satu ni colour gelap sikit, satu ni colour cerah sikit. Ini adalah semi metalik ataupun yang biasa punya, ini adalah seramik. Yang biasa ni, dia tahan panas, dia tahan suhu yang tinggi, tapi dia banyak keluarkan habuk. Sebab tu selalu apa tengok rim depan banyak habuk. Backpack yang biasa ni kalau nak comparekan dengan seramik, yang ini ada bunyi sikit lah. Yang ini memang senyap. Yang biasa ni agresif punya cara pemanduan, senang rosakkan disk rotor, senang rosakkan hampa punya brake disc. Untuk yang seramik ni, dia lagi senyap daripada yang biasa. Dia tak ada keluarkan habuk yang banyak. Sebab tu hampa tengok rim yang pakai backpack seramik ni, cantik je dia punya rim. Dia lebih mesra brake disc. Brake disc hampa tak cepat rosak lah kalau pakai benda ni, tak cepat nipis. Dia lebih sesuai untuk orang yang selalu main dalam bandar. Tapi dia kurang tahan lah dengan panas. Kalau kata hampa jenis kaki lumba ataupun hampa bawa kereta waktu sejuk-sejuk, ini dia tak tahan sangat. Sebab tu kalau waktu sejuk dia ada bunyi sikit lah waktu yang hampa brake. Sebab tu kalau hampa tengok kereta BMW, kereta Mercedes, kereta-kereta yang high performance, dia tak pakai seramik ni. Dia tak tahan panas, yang mana bila kita bawa laju, kita brake kan, dia tak boleh tahan suhu yang panas lah. Sebab tu hampa tengok kereta BMW dengan Mercedes tu, dia punya rim kotor di depan. Sebab apa? Dia pakai yang biasa punya. Itulah dia punya perbezaan. Lepas tu seramik ni mahal lagi lah daripada yang biasa. Dan satu lagi saya nak cakap tip penting, hampa jumpa backpack seramik yang murah-murah, jangan beli, jangan pakai. Memang confirm hampa pakai 2-3 bulan, lepas tu hampa tengok hampa punya disk rotor memang rosak. Kita dah try, kita dah kena. Sebab kita nak test barang kan, kita dah kena rosak disk. So itu saja tip hari ni berkenaan seramik dan juga semi metalik punya backpack. Ada apa-apa soalan boleh komen, nanti kita akan reply. Jangan lupa like dan follow kita, banyak ilmu kita mau kasih. Itu saja, thank you, bye.